حتى أنت أيتها السوداء الحمقاء الخرقاء والرعاء. ألا لعنة الله عليك يا عدو الله، سفاهة وفحشا وسقوط مروءة. اصبري يا الله. Di tanah suci ini tersembunyi kisah seorang wanita luar biasa, seorang hamba, seorang ibu dan insan pertama yang syahid kerana mempertahankan Islam. Namanya Sumayyah binti Khayyat. Hari ini saya akan ke makam Sumayyah di Masjidil Haram. Sumayyah ya, seorang wanita yang telah diseksa, dibunuh kejam oleh Abu Jahal. Sumayyah binti Khayyat ialah antara wanita terawal memeluk Islam di Mekah. Beliau isteri kepada Yasir dan ibu kepada Ammar bin Yasir. Keluarga ini termasuk golongan lemah, namun hati mereka sangat kuat bersama iman. Kita akan jalan dari KFC sini hingga ke ujung sana. Kawasan ni bekas tapaknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Ya, antum semua kalau nak pergi ke bersara makam Sumayyah dari masjid baru, masjid extension baru ni, dia akan jalan terus ke belakang. Okay guys, nampak tu? Tu ada tower tu, tower warna hijau. Itulah kawasan makam Sumayyah. Ketika Islam masih asing, mereka diseksa dengan kejam oleh Quraisy. Sumayyah, Yasir dan Ammar diheret ke padang pasir yang panas. Mereka dipukul, dihina dan dipaksa meninggalkan Islam. Namun Rasulullah SAW hanya mampu memberi kata-kata penuh harapan. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kamu adalah syurga. Kebanyakan semua dah get ready, dah masuk untuk solat maghrib. 2 jam sebelum semua dah sibuk nak masuk. Sekarang kita dah dekat sampai ke makam Sumayyah. Oh. Okay, Alhamdulillah kita sampai ke makam Sumayyah. Kita berada di makam Sumayyah. Tak salah saya antara yang ini ataupun yang ni. Di sini dah tempat kawasannya yang dikatakan zaman jahiliah, bayi-bayi yang masih hidup baru beranak dibunuh secara kejam dan ditanamkan hidup-hidup di sini, di kawasan perkuburan ni. Dan di sini juga lah Sumayyah dimakamkan selepas dia dibunuh oleh Abu Jahal.
wanita pertama yang syahid di kawasan sibuk inilah Sumayyah berada. Sumayyah enggan tuduh. Walau disiksa, lidahnya tetap mempertahankan Allah dan Rasul. Lalu Abu Jahal yang marah menikam beliau dengan tombak. Maka gugurlah Sumayyah, wanita pertama yang syahid dalam sejarah Islam. Sumayyah wanita pertama yang syahid jalan Allah. Semoga Sumayyah ditempatkan darjat yang tinggi. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini, ramai datang menziarahi kawasan persemadian para syuhada dan tokoh awal Islam, bukan untuk memuja kubur, tetapi mengambil ibrah dari perjuangan mereka. Di sini kita belajar Islam sampai kepada kita hari ini kerana pengorbanan insan seperti Sumayyah. Kita diuji dengan kesibukan, keselesaan dan kelalaian, tetapi Sumayyah diuji dengan nyawa. Jika beliau sanggup mati demi iman, apakah pengorbanan kita hari ini demi agama? Ya Allah, kurniakan kami kekuatan iman seperti Sumayyah. Satukan kami bersama para syuhada di syurga.